Macam mana nak create satu Excel jadual yang dia boleh auto highlight dengan tarikh atau perkara yang important. Okay, kalau you nak highlight manually malas sangat. Okay, so jom kita pergi data validation, select date. Okay, lepas tu masukkan date sini, tekan OK, tarik ke bawah. Okay, lepas tu kita pergi pada conditional formatting, pilih yang terakhir. So when O4 tu perkara kita pada O4 not equal to empty, then you highlight ke 0. So semua ni yang bukan empty dia akan highlight yellow. Lepas tu kita tambahkan lagi untuk yang second, kita highlight siapa yang today, date yang hari ni kita highlightkan warna merah. Lepas tu kita highlight lagi untuk siapa yang less than today. And so N4 ni, tarikh ni sama, less than today. Lepas tu kalau O4 yang bukan empty, masukkan warna hijau. Masuk so sekarang ni akan jumpa 3 color. Kalau you tambah apa-apa ataupun tarikh tu you tukar, so semua tu dia akan tukar. Alright.